Nama saya Jafar Serigala. Cuba kira berapa ni? Total RM22 bang. Ya, betul. Salah kamu kira ni. Betul, RM22. Habis murah hari ni bang. Jangan sampai saya pindahkan ofis saya sebelah Pak Mat Westlife. Tahu tak bila last saya datang kat sini? 6 atau 7 tahun lepas. Dia orang ni tak famous pun. Siapa yang naik nama Pak Mat Westlife ni? Bye. Ha, nampak? Pak Mat Westlife. Saya suka makan kat sini. Cuma saya tak suka menunggu orang ramai. Kadang tunggu termenung. Tapi sekarang nampak dah senang. Kita kena ambil sendiri je. DIY. Makanan pilihan dia banyak. Sebenarnya saya tak tahu nak ambil apa. Sebab saya tengok harga dia murah. Rasa nak ambil semua. Tengok, ada spaghetti chicken chop ayam dengan lamb chop kambing. Tak sampai RM20 lagi. Alang-alang kita dah jual. Kita kat Penang kot, bukan kat Ceras. Sate biasa jual berapa? Sate kambing RM2 lebih kan? Sorry lah, come on. Ni Pak Mat Westlife kot. Nampak? 90 sen je satu. Nama saya Jafar Serigala. Cuba kira berapa ni? Chicken chop satu RM5.9, lamb chop RM9.9 tambah dengan spaghetti RM4. Sate 3 cucuk. Satu cucuk 90 sen. Total RM22 bang. RM22 biar betul. Salah kamu kira ni. Betul, RM22. Habis murah hari ni bang. Dulu kalau datang utara nak makan western memang Westport ni lah. Pak Mat Westport jadi port saya lah. Tapi kira-kira 5-6 tahun dulu lah punya cerita ni. Tapi servis dia, ya ampun. Jujur cakap lah. Slow, kadang-kadang makanan sejuk apa semua. Saya tak tahulah orang lain pernah kena atau tidak kan. Sejak tu saya hesitate sikit nak datang. Cuma baru-baru ni saya nampak orang share apa semua kan. Oh, dia dah start buat DIY. Maksudnya self-service kan. Dan harga dia maintain sama. So, sepenuh-penuh ni baru RM22. Kalau kat tempat lain tak dapat lah. Patutnya konsep macam ni, kenapa dia tak buat daripada dulu? Kenapa? Dan kenapa benda ni tak ada dekat KL? Jangan sampai saya pindahkan ofis saya sebelah Pak Mat Westlife. Jemput makan. Bismillah.